Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Ini adalah Idola 2025, website official, dan kami terpanggil untuk membuat video AI ini. Dan kami telah memilih kategori AI Education yang mana perlu menghasilkan satu video karya asli iaitu 3 minit dan yang mana melibatkan PMP. Seterusnya, kita tengok pada garis panduan, ini telah dinyatakan bahawa setiap perincian apa yang saja yang perlu dihantar dan beberapa spesifikasi untuk elemen-elemen seperti opening dan konten serta penutup. So, inilah fasa awal di mana kita ada buat brainstorming. Kami sebagai tim telah bersama-sama brainstorming bersama dengan ChatGPT. So, nama khusus yang kami pilih adalah Introduction to Artificial Intelligence. Okey, so ini dia punya salah satu topik dan subtopik kepada yang khusus yang telah kami pilih. So, ini dia punya skrip. Skrip dia ada opening dan setiap scene akan diletakkan beberapa perkara penting. So, ini ialah satu Flicky.ai, iaitu perisian yang mana kita boleh gunakan sama ada skrip ataupun prompt lah. Sekiranya kita ada prompt, kita akan masukkan dekat sini. So, template ini nanti dia akan pecahkan kepada beberapa scene, iaitu scene layer by layer, yang mana permukaan dia adalah layar lagu belakang, latar belakang, background audio, dan dia berbahagi kepada 1 ke 20 scene. Scene yang pertama, kita akan ada beberapa perkara, iaitu perkataan yang kita boleh ubah-ubah, mengikut cita rasa kita. Yang ini adalah hasil daripada prompt kita buat tadi, yang mana dia akan keluar dan parpalkan di bahagian tengah ini. Dan media ini adalah kita boleh pilih sama ada kita nak generate ataupun kita nak ambil daripada file kita sendirilah. Contohnya ini, contoh kita tengok hasil dia. It's transforming industries and the way we live, learn and work. Understanding its basics is the first step towards shaping. So, itu adalah sebahagian daripada video yang telah dihasilkan oleh Flicky.ai dahulu. Kita pergi kepada ClipChamp, itu proses yang seterusnya. Kita tengok sini ada 3 proses tadi lah. Pertama, kita buat daripada brainstorming, ChatGPT. Kedua, kita pergi kepada Flicky.ai. Step yang ketiga yang paling mudah, yang last sekali adalah import media. Kita masukkan file asal kita di bawah ini dan kita letakkan intro dan kita letakkan outro kat sini di pada bahagian belakang. Kita tengok video-video dia sebagai introduction. Welcome to AI EduVision video on DBC 20032 Introduction to Artificial Intelligence. Presented by Polytechnic Sultan Azlan Shah. Aplikasi Flicky ni kita daripada prompt tadi, kita brainstorming prompt, kita bagi skrip masuk kepada Flicky.ai. Daripada skrip tadi dia akan auto generate berdasarkan keyword. Contohnya katakan dia mengatakan bahawa AI, dia akan keluarkan tentang AI, elemen-elemen AI. Katakan dia melibatkan face recognition. Contohnya ini video yang seterusnya, dia melibatkan face recognition. Maksudnya skrip kita face recognition, dia auto generate video tentang face recognition. Maksudnya dia akan detect berdasarkan skrip tersebut. Narrow AI performs specific tasks like facial recognition or voice assistance. General AI is hypothetical, a machine. So, itu adalah sebahagian daripada video intro, konten, dan kita akan pergi kepada outro lah sebagai credit scene kepada pencipta. Itu saja untuk video pembangunan AI, yang mana ia menentukan bahawa video ini telah dihasilkan menggunakan AI dan dibantu dan disokong oleh beberapa software aplikasi seperti ClipChamp, ada juga melibatkan ChatGPT, Copilot dan sebagainya. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.